Hai semua dan selamat datang. Pernah tak korang terfikir kenapa negeri-negeri macam Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor semuanya ada sultan? Macam mana semua ni bermula? Okey, hari ini kita akan bongkar kisah di sebalik 4 kesultanan hebat ni dan kita akan lihat macam mana sebenarnya keempat-empatnya berkongsi satu warisan yang sama. Warisan yang sangat penting dalam sejarah kita. Jom kita mulakan. Baiklah, ini dia plan tindakan kita untuk sesi kali ini. Mula-mula, kita akan tengok macam mana semuanya bermula. Lepas tu, kita akan siasat apa persamaan antara mereka, kita kaji macam mana corak pemerintahan dan adat mereka, dan yang paling penting, kenapa semua cerita lama ni masih relevan dan penting untuk kita faham hari ini. Soalan utama kita, simple je. Macam mana semuanya bermula? Setiap kesultanan ni ada kisah pengasasannya yang tersendiri. Penuh dengan strategi, warisan dan tokoh-tokoh yang hebat. Jom kita mulakan pengembaraan kita. Okey, setiap negeri memang ada cerita unik dia. Tapi ada satu benang merah yang menghubungkan mereka semua. Macam satu plot twist besar dalam sejarah. Jom kita mulakan kembara kita di negeri Pahang. Kisah kita bermula jauh di abad ke-15. Cuba bayangkan, waktu ni Kesultanan Melayu Melaka tengah berada di puncak kegemilangannya dan Pahang pada masa itu adalah sebahagian penting daripada empayar besar ni. Ia adalah sebuah wilayah naungan atau kawasan di bawah perlindungan Melaka. Jadi, macam mana Pahang dari sebuah wilayah naungan boleh jadi sebuah kesultanan sendiri? Sultan Melaka pada waktu tu, Sultan Mansur Shah, buat satu langkah yang sangat bijak. Baginda hantar puteranya sendiri, Raja Muhammad, untuk mentadbir Pahang. Dan ini bukan lantikan biasa tau. Pada tahun 1470, Raja Muhammad secara rasminya ditabalkan sebagai Sultan Muhammad Shah, iaitu Sultan Pahang yang pertama. Dengan bantuan para bangsawan dari Melaka dan pusat pentadbiran yang dibuka di Pekan, memang jelas DNA Melaka mengalir kuat dalam permulaan Kesultanan Pahang. Okey, dari Pahang kita bergerak ke Perak. Cerita yang ni lagi dramatik sebab ia lahir dari kejatuhan Melaka. Bila Empayar Melaka tumbang, legasinya tak mati tau. Sebaliknya, ia diwarisi secara terus oleh Perak, menjadikan Perak sebagai penyambung warisan yang seterusnya. Lepas je Melaka jatuh ke tangan Portugis, para pembesar Perak, Tun Saban dan Nakhoda Kasim, tak tunggu lama. Mereka terus jemput putera kepada Sultan Melaka yang terakhir, iaitu Raja Muzaffar, untuk jadi pemerintah mereka. Raja Muzaffar bukan saja setuju, tapi baginda bawa sekali harta karun paling berharga dari Melaka. Alat-alat kebesaran diraja, termasuklah pedang legenda, Cura Simanjakini. Ini bukan sebarang pedang ya. Ia adalah simbol kuasa dan kesinambungan Daulat Melaka. Jadi pada tahun 1528, baginda pun ditabalkan sebagai Sultan Muzaffar Shah, Sultan Perak yang pertama. Sekarang, jom kita ke pantai timur pula, ke negeri Terengganu. Kat sini, ceritanya ada kelainan sikit. Kesultanan Terengganu ni tak lahir terus dari Melaka. Tapi ia adalah satu anugerah daripada pewaris Melaka, iaitu Kesultanan Johor Riau yang berkuasa pada waktu itu. Untuk masa yang lama, Terengganu ni di bawah pengaruh Johor Riau. Sehinggalah pada tahun 1708, Sultan Johor Riau pada masa itu, Sultan Abdul Jalil membuat satu keputusan penting. Baginda menganugerahkan Terengganu kepada Tun Zainal Abidin untuk ditadbir sebagai sebuah kesultanan yang berdaulat. Maka Tun Zainal Abidin pun ditabalkan sebagai Sultan Zainal Abidin yang pertama dan dari situlah lahirnya sebuah kesultanan baru yang berpusat di Kuala Berang. Dan yang terakhir dalam senarai kita, Selangor. Yang ni lagi unik. Pengasasannya melibatkan pengaruh kuat daripada masyarakat Bugis. Dan ada satu langkah yang sangat-sangat penting, ia memerlukan lampu hijau atau pengiktirafan daripada Kesultanan Perak. Kenapa pula kena minta pengiktirafan dari Perak? Jom kita siasat. Pada abad ke-18, Selangor yang pada masa itu ramai penduduk berketurunan Bugis nak tubuhkan kesultanan sendiri. Seorang putera Bugis yang bernama Raja Lumu tahu yang baginda perlukan pengiktirafan yang sah untuk kuasanya dihormati. Jadi, baginda pergi ke mana? Bukan ke Johor Riau, tapi ke Perak. Kenapa? Sebab semua orang tahu Peraklah yang memegang daulat dan warisan sebenar Melaka. Sultan Perak pun bersetuju dan pada tahun 1766 menabalkan Raja Lumu sebagai Sultan Solehuddin Shah, Sultan Selangor yang pertama. Okey, kita dah tengok 4 cerita pengasasan yang berbeza kan? Pahang, Perak, Terengganu, Selangor. Masing-masing ada jalan cerita tersendiri. Tapi sekarang, masanya untuk kita sambungkan semua titik-titik ni. Apa sebenarnya satu perkara besar yang mengikat mereka semua?
Dan inilah jawapannya. Pokok utamanya adalah Kesultanan Melayu Melaka. Walaupun dahan-dahannya iaitu Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor tumbuh dengan cara yang berbeza. Ada yang secara langsung, ada yang melalui pewarisnya, tapi kesemuanya datang dari akar yang sama. Inilah dia warisan yang dikongsi, legasi agung Kesultanan Melayu Melaka. Sekarang, jom kita gali lebih dalam lagi. Mana buktinya warisan Melaka ni wujud dalam sistem pemerintahan dan adat istiadat mereka? Kita akan lihat betapa mendalamnya pengaruh Melaka dalam hampir semua aspek. Okey, kita mulakan dengan cara pewarisan tahta. Kebanyakan negeri macam Pahang, Terengganu dan Selangor mengamalkan sistem waris ganti. Maksudnya, biasanya putera sulung yang akan naik tahta. Tapi Perak ada sistem yang sangat unik dan istimewa di dunia, iaitu sistem penggiliran. Tahta akan diwarisi secara bergilir-gilir antara beberapa keluarga diraja yang utama mengikut kekananan. Sangat menarik kan? Kalau kita tengok dari segi undang-undang, pengaruh Melaka memang sangat jelas. Hukum kanun Melaka yang sangat terkenal tu menjadi asas kepada undang-undang bertulis di Pahang dan juga Perak. Ini tunjukkan mereka bukan saja warisi tahta, tapi juga sistem keadilan dan pentadbiran yang mantap. Undang-Undang 99 Perak pula ada kelainan sikit. Ia ditulis dalam format 99 soal jawab. Unik betul. Manakala Terengganu pula kemudiannya membangunkan undang-undang tubuh kerajaannya sendiri yang berteraskan undang-undang Islam. Warisan Melaka ni juga hidup subur dalam adat istiadat diraja. Cuba kita bayangkan kemeriahan istiadat perkahwinan diraja ataupun upacara pemakaman yang penuh tertib dan adat resam. Semua ini acuannya datang dari Istana Melaka. Begitu juga dengan peranan Sultan sebagai ketua agama Islam dan kelahiran karya-karya sastra yang hebat yang merekodkan sejarah mereka untuk kita baca hari ini. Kita semua tahu Melaka adalah kuasa perdagangan yang hebat kan? Legasi ni diwarisi sepenuhnya oleh negara-negara ini. Mereka pandai manfaatkan lokasi pelabuhan strategik mereka untuk berdagang macam-macam komoditi berharga, terutamanya biji timah dan lada hitam. Dan yang paling menarik, mereka ada mata wang sendiri. Contohnya di Perak, mereka guna jongkong timah yang dipanggil bidor untuk berjual beli. Hebat kan? Okey, kita dah kembara jauh ke masa lalu. Sekarang sampai ke soalan yang paling penting. Kenapa semua ini kita kena tahu hari ini? Apa kaitannya dengan hidup kita pada zaman moden ni? Jawapannya mudah saja. Semua yang kita dah bincangkan tadi, ia bukan sekadar cerita dalam buku teks. Ia adalah blueprint atau plan induk yang menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan yang kita amalkan di Malaysia hari ini. Identiti setiap negeri dari bendera hinggalah ke adatnya, semuanya berakar umbi dari sejarah panjang ini. Jadi apa yang berlaku ratusan tahun dahulu, kesannya masih kita rasai sehingga ke saat ini. Jadi, untuk akhir sekali, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Cuba anda lihat negeri anda sendiri. Pada pandangan anda, apakah aspek warisan sejarah ini yang paling kuat membentuk identiti negeri anda hari ini? Adakah sistem rajanya, adat istiadatnya, atau mungkin sejarah ekonominya? Cuba fikirkan dan kongsikan pendapat anda. Terima kasih kerana bersama saya dalam perkongsian kali ini. Jumpa lagi.